kita kena buat bedah siasat kepada psikologi dan juga perasaan kita sebagai satu kumpulan kolektif perasaan ni, sebab saya rasa jiwa kita sebagai rakyat Malaysia ni tak berapa tenteram sekarang ni. Tapi nak balik kepada masih lagi rakyat Malaysia, apa patut sambutan kita terhadap kedatangan Donald Trump pada sidang kemuncak ASEAN ni? Kita tahu bahawa Perdana Menteri terpaksa layan dia sebagai tetamu, sebagai pengerusi ASEAN, dia tuan rumah, dia kena layan macam biasa. Tetapi kita sebagai rakyat Malaysia, apa sambutan yang perlu kita bagi kepada Trump? Demonstrasi. Ini adalah isyarat jelas. Sama ada dia datang dengan misi perniagaan, saya kata itu orang politik selesaikan. Tapi bagi mereka yang mempunyai suara masyarakat sivil, kita kena register dengan terang bahawa Malaysia tidak menyokong dasar Trump dalam satu pembulian di Israel. Tapi bagi orang yang datang daripada masyarakat sivil yang nak menghantar isyarat yang jelas kepada Trump, dia mesti menyelesaikan isu Palestin dengan mereka. Waktu dia datang ni, perjanjian 20 perkara mungkin dah selesai. Tapi kita tetap berpegang kepada matlamat Trump mesti terlibat untuk mengisytiharkan Palestin mereka. Two state solution mesti dilaksanakan. Jadi saya kata untuk orang awam akan keluar demo. Saya rasa sama juga sebenarnya, tanpa disebut itu pun saya rasa harapan daripada pemimpin kita, daripada Perdana Menteri dan juga kepada pemimpin-pemimpin yang akan berdepan dengan Trump secara rasmi. Macam Tuan Haji kata, biar mereka selesaikan benda-benda rasmi, ASEAN lah, pelaburan lah. Tapi harapan dia adalah rakyat akan bangkit lah untuk menghantar isyarat. Dan saya rasa mereka tak perlu gerakkan apa-apa, benda tu akan berlaku insyaAllah.